Nak jadikan negeri Johor bukan hanya kita bangga Johor Bahru maju, tetapi Pakatan Harapan kalau tuan-tuan berikan amanah dalam pilihan raya akan datang, orang Segamat bangga kerana Segamat akan maju, kawasan-kawasan utara Johor akan maju, kawasan tengah Johor akan maju, kawasan selatan Johor akan maju, seluruh Johor akan dimajukan. Saudara dan tuan-tuan, nanti 22 saya akan bentangkan dan saya akan buktikan yang saya cakap ini bukan hanya retorika politik. Kita lihat disparity, perbezaan. Johor Bahru, kadar pendapatannya secara menengah lebih kurang berapa? RM8,000 Malaysia. Kalau banding dengan Gombak, kawasan parlimen saya, Gombak RM10,000 Malaysia gaji penengahnya. Benut, kampung saya Benut, ni orang Johor tahu, orang Benut, IC01. Alhamdulillah ada peluang jadi mentadbir negeri Selangor, diberikan kepercayaan. Benut, gaji menengah dia berapa? RM4,000. Berapa jauh Benut daripada Johor Bahru? Sekarang dengan ada jembatan baru di Gelang Patah, Pontian Gelang Patah disambungkan, kita boleh cecah 1 jam. Dulu paling lama 1 jam setengah. Dalam 1 jam setengah, hampir separuh disparity gaji di antara orang Benut dengan orang dengan Johor Bahru. Sebab apa, saudara? Sebab yang gila nak dibangunkan satu tempat, tetapi yang ditinggalkan tempat-tempat lain, orang lain dipaksa rela untuk percaya inilah kemajuan kepada negerinya. Aku sebenarnya suka tau bila ada pemimpin luar ni kan datang Johor kan bagi ceramah pasal pembangunan macam ni kan. Sebab kadang-kadang kan tanpa kita sedar, apa yang dicerita tentang Johor ni sebenarnya lebih menggambarkan keadaan negeri dia sendirilah, which is Selangor. Semalam Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amruddin Syahari datang ke Johor dan bercakap tentang jurang pembangunan dalam negeri Johor ni lah. Dan juga beliau ni menggunakan contoh Benut dan juga Johor Bahru. Katanya pendapatan median di Benut jauh lebih rendah berbanding di Johor Bahru. Lalu dia jadikan bukti bahawa pembangunan dekat Johor ni tak berlaku secara seimbang lah. Konon-kononnya kan, macam kat Benut orang dapat gaji RM4,000, dekat Johor Bahru gaji RM8,000 kan. So double lah, almost double kat sini. So bila aku dengar bahagian tu kan, terus aku rasa macam terpanggil lah untuk cakap satu benda lah. Wahai Wabi Menteri Besar Selangor, kampung saya pun dekat Benut, bukannya MB seorang je. Saya pun orang Benut. Keluarga saya pun masih ada di Benut, kawan-kawan saya pun ramai di Benut. Jadi bila saya dengar Benut digunakan sebagai contoh kawasan yang konon-kononnya tertinggal dan ketinggalan, saya rasa agak kurang selesa lah MB. Janganlah sampai Benut dijadikan sebagai bahan ceramah politik untuk membuktikan suatu naratif kan. Orang Benut ni tak pernah lah malu menjadi orang Benut. Orang Benut ni tak pernah pula lah bangun pagi dan rasa mereka ni kurang bernilai hanya kerana mereka tidak tinggal di Johor Bahru. Sebab Benut ni sebenarnya ada banyak je usahawan yang berjaya kan. Benut ni ada je petani yang bekerja keras membangunkan ekonomi negeri Johor ni. Benut ada nelayan yang menyumbang kepada sektor makanan negara juga. Benut ada cikgu sekolah, ada doktor, ada jurutera, ada penjawat awam, ada nurse dan juga anak-anak muda yang berjaya dalam pelbagai bidang. So nilai sesebuah kawasan ni tidak diukur semata-mata berdasarkan perbandingan angka lah dengan badan-badan besar dalam negeri kan, macam Johor Bahru tu. Pakailah logik sikit kan. Kalau logik tu digunakan, hampir semua negeri kat Malaysia ni akan kelihatan ketinggalan lah dan juga gagal lah kalau macam tu kan. Sebab itulah aku rasa agak menarik lah bila Johor ni cuba dijadikan sebagai contoh negeri yang tak seimbang. Kalau kita mahu bercakap tentang jurang pembangunan, Selangor sendiri pun berdepan dengan cabaran yang sama sepada aku. Kita tengoklah kan, Petaling Jaya kan, Shah Alam, Subang Jaya, memanglah pada pesat membangun. Tapi dalam negeri yang sama tu masih lagi terdapat kawasan luar bandar yang jauh ketinggalan dan juga berbeza lah daripada bandar-bandar utama tersebut. Tapi itu bukanlah kegagalan Selangor kan. Itu adalah realiti pembangunan yang berlaku kat hampir semua negeri. Sebab itulah kerajaan yang serius biasanya akan fokus bagaimana hendak mengecilkan jurang tersebut, bukannya menggunakan kawasan luar bandar sebagai bahan ceramah politik. Dan kalau kita bercakap tentang prestasi kerajaan negeri, Selangor juga mempunyai cabaran yang sama juga. Rakyat Selangor masih ingat lagi isu pencemaran sungai yang kerap berlaku ni. Rakyat Selangor juga masih ingat lagi gangguan bekalan air yang menjejaskan jutaan pengguna. Dan rakyat Selangor tak lupa tau
Kisah kontroversi peternakan babi yang berlarutan sampai menjadi perhatian seluruh negara. Malah isu ni sebenarnya menjadi serius sehingga Sultan Selangor sendiri menzahirkan rasa duka cita terhadap kelemahan penguasaan dan juga pengurusan yang berlaku. Ini bukanlah teguran lah. Ini sebenarnya juga bukanlah kritikan. Ini adalah teguran lah daripada Sultan Selangor sendiri. Dan selain itu aku juga rasa janggal lah bila ada pihak datang ke negeri Johor dan cuba memberikan gambaran seolah-olah Johor ni tak tahulah bagaimana hendak membangunkan negeri kan. Sedangkan sebenarnya Johor hari ini sedang bergerak ke hadapan dengan pelbagai pelan pembangunan baru. Johor sedang menarik pelaburan berbilion-bilion ringgit. Johor sedang membangunkan JSSEZ bersama Singapura. Johor sedang membuka peluang pekerjaan yang ada high income. Johor sedang membawa pembangunan ke Kulai, Kota Tinggi, Pontian, Segamat, Mersing dan juga pelbagai lagi kawasan lain di seluruh negeri. Yes, memanglah Johor bukan sempurna. Tak ada negeri yang sempurna. Tetapi Johor tak duduk diam. Johor terus bekerja. Wabi Menteri Besar, Datuk Seri Amrin Syahari, kalau nak sebut Benut dalam ceramah politik, sebutlah dengan penuh hormat. Sebab kami orang Benut tidak pernah malu dengan kampung kami sendiri. Dan kami juga tidak perlukan orang luar ataupun asalnya Benut tapi duduk di luar untuk memberitahu kami nilai tempat kami dibesarkan.